Kau tahu tak, lepas anak lelaki saya kena jangkitan influenza yang teruk tahun Januari 2020 tu, saya tak pernah skip vaksin influenza untuk anak-anak saya tahu. Biasanya by Ogos, September macam tu, saya dah vaccinate supaya cukup masa untuk tubuh diorang bina sistem imun dan cipta antibody untuk menentang jangkitan influenza yang lebih kerap berlaku lebih kurang Oktober, November, Disember sampai Januari gitulah. Tapi tahun ni, saya silap langkah. Ogos tu, kita orang pergi bercuti tau. So, saya tangguhkan vaksinasi. Memang silap saya. Lepas tu, asyik busy lah, itulah, inilah. Tangguh lagi. Dan kita orang punya bad luck, sebelum sempat nak vaksinasi diorang, anak saya dah demam. Demam panas sangat guys. Guess what? Influenza A positif. Waktu tu saya memang rasa menyesal sangat sebab asyik postpone bagi vaksin sampai anak laki saya terkena jangkitan. Sebab he wasn't vaccinated lah, jangkitan dia teruk sangat, demam panas, tak makan, tak minum, sampai dehydrated, lembik sangat dia jadinya tau. Esoknya tu nafas laju sampai kami terpaksa wardedkan. Saya dan suami memang menyesal tak sudah. Kita orang memang dah plan nak vaccinate sebelum November, tapi kita orang punya bad luck, Oktober dah terkena jangkitan. So guys, jangan tangguhkan vaksinasi influenza. Saya dan anda, kita semua kena vaksinasi seisi keluarga kita secepat mungkin untuk menurunkan risiko jangkitan influenza serius atau tahap kritikal, kemasukan ke ward, kemasukan ke ICU dan menurunkan kadar kematian yang disebabkan oleh jangkitan influenza. Saya pun dah vaccinate kami sekeluarga 2 minggu lepas simptom semua orang surut. Lepas ni, saya dah takkan culas when it comes to my family's health. Korang pun don't wait for the flu to strike. Please speak to your doctor about flu prevention today.